Assalamualaikum. Kita orang baru diserang oleh tentera Israel. Dia orang menggunakan kapal yang sangat besar, kemudian menembakkan air yang sangat kuat seperti tembakan air bomba. Tembakan air yang sangat kuat seperti tembakan air bomba. Mereka telah serang kapal saya yang kecil. Inilah sekali saya dapat pegang handphone. Ya. Lepas tu tolong sebarkan live SOS ni supaya video SOS yang saya dah buat sebelum saya berlayar di-upload. Kita orang punya kapal dah patah dia punya bahagian layar yang kipas belakang tu dah patah. Sekarang ni kami berharap dengan satu layar di bahagian depan sahaja. Saya tak sempat untuk record apa yang Israel dah buat pada kami. Saya tak tahu apa permainan mereka. Sedangkan sekarang kami dan Gaza sangat-sangat tidak jauh. Sangat-sangat sikit. Sebab handphone saya dah disimbah oleh minyak dan juga air. Francesca Albanese just posted in the situation. Itu saya masa ada saya cuba live. Sebab kawan-kawan saya semua dah kena intercept. You ignited this. Thank you. Buat lagi. There we go. Kak Liza dah kena tahan. You just gotta. Tiu Rahmat dah kena tahan. Iya. Muaz. Haikal. Usul. Dah ramai lagi yang dah kena tahan rakan-rakan saya. They might have been able to break out Starlink. Nampaknya rakan-rakan tim A saya yang bergerak bersama-sama dengan saya daripada Barcelona selama 30 lebih hari berlayar, semuanya dah ditahan. Saya cuma mereka sekarang ni torture mental kita orang sebab diorang tahu buat kita orang kecil tak ada tempat untuk berteduh kat ada bumbung. Posting that information when you took critical. Jadi diorang attack kami dengan cara yang lain. Keep going. Someone to realize. Yeah, I'm not. Kapal-kapal lain kalau korang tengok dekat bahagian belakang, saya tak pasti korang nampak atau tidak. Semua kapal-kapal kita semua dah kena dah. You were always hot. Sebelah mereka semua ada Israel. Subhanallah wa ni'mal wakil. Oh. Ya Allah, kalian mereka datang semula kalian. Mereka datang semula dengan Allahu Akbar. Laisos korang, Laisos. No. Yeah. The water cannon. Watch again, guys. Oh my God. Korang mereka tengah cuba torture kami lagi, ya Allah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah. Ya Allah, panaskanlah tubuh kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.